Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel Hamidun. So kat depan ni kita ada Shimano Sephiroth. SW. Macam mana bagi nampak ni? Macam tu. Okey, SW 4000 SG. So Sephiroth ni, yang ni dia kurang. Untuk buat kayuhan lancar, tak ada masalah. So untuk settlekan masalah ni, kita beli item baru. Ini itemnya. Kita tukar power knob. Oh, color dia lari sikit lah. Ingat, color dah sama dah. Boleh lah kot. Okay. So, sebab tukar, sebab kurang sedap. Yang ni kurang sedap sebab nak handle dia macam ni. So, nak pegang tu macam untuk jig kan, untuk kegunaan jig lah. Kita apa. So, kita tukar, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Nak duduk kat sini ke nak cabut? Cabut lah, kat senang kot. Oh, dia screw in. Okay. So yang ni yang kita nak operate kan ni. Okay. So dia ada dua skru kat sini. Kita buka skru first. Skru kedua. Okay. Congkih pelit ni. Kat dalamnya ada lagi satu skru. Untuk produk ni nanti saya letakkan link dekat description. Harga dia dalam RM25 from mainland. So shipping tu take time juga lah. Lama juga lah tunggu. Oh, macam ni je. Okay. So, dia pakai yang ni je. Dia pakai washer getah ni je. So, kat sini dia ada bagi bearing. Dia ada bagi bearing. Kita tengok dulu. Okay, sama saiz yang dia bagi ni. Okay, so kita masukkan bearing dia. Oh, kat situ je. Sebab tengok macam rapat, kita masukkan washer dulu. Oh, washer pun kat situ je. Sekejap, kita tengok rapat-rapat ni.
Ni dah okey dah, tak kena dah. Okey. Okey, so kita masukkan bearing belah dalam pula. Jatuh pula dia. Okey, masukkan benda ni. Oh, rasa macam nak guna je semua washer ni bagi ni. Sekejap Okay. Macam ni. Licin. Okey, macam tu susunan dia. Bearing, washer, knob. Lepas tu bubuh washer. Oh, masuk. Lepas tu bubuh bearing. Oh, ni dia kena masuk elok-elok lah baru bearing tu kan. Okey. Dia dah masuk bearing. Kita masuk washer. Okey. Masuk skru. Letakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Licin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, ini macam ni ke? Okey dah. Tekan sikit. Ketak-ketakkan loose pula kan. Okey. Dah siap. Macam tu je. Pasang ni je. Alamak. Oi, bila nak berhenti? Aceh. Ketatkan benda ni. Pasang balik kat body dia ni. Zafirah ni dia macam kecil comel. Saya 4,000 kan. Kecil comel je. Alahai. Okey lah, kali dia tak ada lagi jauh sangat kan. Hai, membantu ni. Membantu. Kalau comparekan dengan yang ni kan, sebab yang ni kan tak ada bearing. Yang ni tak ada bearing. Yang ni dia pakai getah-getah macam ni je. Tak apa, kita simpan buat spare part. Okey. Yang pelik dia. Okey, so macam ngam ni. Tak adalah besar sangat. Yang ni saiz dia 35mm.
So kalau tengok pun tak adalah rasa macam janggal sangat ke ataupun macam mana kan. Nampak dia punya gap kat sini sebab kita letak washer tu kan. Nampak tak gap kat sini. Kat mana cahaya. Tapi tak adalah teruk sangat gap dia. Cuma ngam-ngam untuk dia main lah. Okey. Okey, so macam tu. Ini tak pasang lagi. Sampai sini dulu video kali ni. Kalau ada sebarang komen untuk penambahbaikan, ada kekurangan daripada segi penyampaian, Abang Kak boleh komen dekat ruangan komen untuk saya perbaikan, untuk saya perbaiki di masa hadapan. Okey, terima kasih Abang Kak yang sudi menonton. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. So tak ada apa dah lah, tinggal nak kemas-kemas je lah. Yang ni terpasang balik kat sini. Lepas tu kita simpan. Okey. Jumpa lagi semua insya-Allah. Assalamualaikum.